Okay guys, hari ni KCDT akan kongsikan kepada sahabat semua 4 jenama blok yang tahan panas untuk Honda EFI. Okay, jadi KCDT akan kongsikan berdasarkan pengalaman KCDT R&D pakai brand blok ni. Okay, untuk blok yang pertama yang famous di kalangan pejuang-pejuang upspec, nombor 1 adalah blok Umar Racing. Blok LHK Racing tahan Yang panas kedua, juga. blok yang tahan panas adalah brand Arata. Pastikan produk yang sahabat beli original lah. Jangan beli produk yang salah. Blok yang nombor 4 ni, dia ada tiruan. Walaupun racing dia ada tiruan. Kalau salah beli akan dapat blok tai. Yang kopi punya. Kalau nak tahu blok nombor 4 tu blok apa, tengok video ni sampai habis. Nombor 3 blok MDS. Blok yang tahan panas lah. Blok nombor 4 yang ditunggu kan, adalah blok Taikom. Taikom original adalah TAIKOM. Itu Taikom. KCDT pernah jumpa blok kopi Taikom. Walaupun dia produk racing, tapi dia ada kopi. Bukannya produk standard je ada kopi. Produk racing pun ada kopi. Jadi hati-hati. Jangan beli blok tai. Tai tu macam mana? Yang KCDT jumpa blok kopi Taikom, TAIKCOM, Taikom. Tu memang parah mat, parah. Jadi hati-hati. KCDT akan berikan bonus tip kepada sahabat. Walaupun sahabat dah pakai blok yang tahan panas, tapi apa yang paling penting adalah dua benda ni. KCDT kongsi kan. KCDT share kan, supaya motor sahabat selamat. Daripada jam apa semua. Jadi apabila sahabat dah pakai blok yang tahan panas, yang pertama, setting main jet pilot carburetor ikut spek motor sahabat. Untuk elak daripada jam, jam panas ke jam lekat ke. Kalau minyak tak cukup memang jahanam mesin. Yang nombor 2, pakai oil pump custom CDT. Siapa yang dah up spec 53 ke atas memang perlu tukar. Untuk elak daripada rosak bahagian komponen head, bahagian cam, rocker arm. Pakai oil pump custom CDT dia akan memberikan pancutan minyak yang kuat, yang cepat untuk digunakan oleh kita punya komponen. Komponen head block, bahagian komponen rocker arm, camshaft, bearing, sangat perlu minyak enjin yang cepat untuk melalui kawasan-kawasan komponen tersebut. Dua tu ingat. KCDT bagi bonus. Kalau pakai blok tahan panas tu, kalau kita tak setting main jet pilot dengan betul carburetor kan, oil pump tak tukar, boleh jam panas je. Boleh rosak ke. Nanti kita salahkan produk, padahal produk tu bagus. Cuma point dia kat bonus tip KCDT bagi tu. Dua point penting. Jika nak tambah laju motor standard atau dah up spec, boleh try cam custom CDT. KCDT beri yang terbaik. Memang ada pergi-pergi. Pick up top speed tu dah ada hidup. Dah setting semua tune cam. Yang last kali setting sprocket. Untuk kita dapatkan power dan pick up top speed yang maksimum. Setting sprocket yang terakhir kalau kita dah setting mesin kita. Jadi jika nak order barang padu, boleh WhatsApp KCDT 0189017832. Jadi setakat ini saja perkongsian KCDT. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik. Setting motor dengan betul supaya top speed ada pergi-pergi.